Assalamualaikum. Ni saya akan tunjukkan macam mana nak kemaskini waktu solat bagi tahun 2026. Sekarang skrin kita waktu solat semua kosong kan. Sepatutnya pada Disember 2025 dah boleh start dah download kemaskini waktu solat 2026 tu. Kalau tak buat dia akan jadi kosong macam ni lah pada 2026. Okay, apa yang perlu anda lakukan ialah mula-mula tekan pada tarikh Masihi 3 Januari. Pastikan ada internet dulu. Okay, kalau kat situ tak ada wifi, guna phone hotspot pun boleh. Maknanya enablekan portable hotspot dekat phone tu. Kemudian connect ke portable hotspot. Okay, dah buat connection ke internet. Klik pada sini, logo Kaabah ataupun logo masjid semua. Okay, pergi kepada kemaskini tahunan. Kemaskini tahunan waktu solat. Dekat sini sekarang dah 2027 lah. Ni untuk 7 bulan 12, 26 nanti hujung tahun pula. Kita tukar tahun dulu, 2026. Kemudian tekan muat turun. Okay, dia akan bagi kita berjaya waktu solat. Selesai di muat turun, klik ke maskini. Okay, dah berjaya. Tekan ke maskini. Tekan yes. Okay, biar dia sampai habis. So, ni sekarang bulan Jun, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Dah siap dah. Okay, dah siap. Tekan tutup je. Tutup. Nanti kita tengok sini waktu solat dah ada. Aku mudah je. So, nak kemaskini waktu solat. Klik pada logo Kaabah. Kemaskini tahunan waktu solat. Tukar 2026. Muat turun. Dah habis kemaskini. Kalau untuk takwim pun sama juga. Kalau takwim belum kemaskini lagi. Kalau kita pergi dekat takwim sini. 2026 nya belum ada lagi. Pergi dekat kemaskini tahunan. Takwim. Tukar 2026. Muat turun kemaskini juga. So tiap-tiap tahun kena buat ni. Nanti bulan Disember. Bulan Disember 2026. Nanti dia akan keluar. Ada satu reminder macam ni. Dia suruh kemaskini tahunan kan. Nanti bulan 12 ni. 7 bulan 12 2026 dia akan keluar macam ni. Dah boleh buat balik proses yang sama lah. Klik pada logo Kaabah. Pergi kemaskini tahunan waktu solat. Muat turun kemaskini. So tiap-tiap tahun kena buat ni. AJK boleh buat sendirilah. Okay.